Setakat ini saya juga telah melihat persiapan dari segi kesaling hubungan ataupun connectivity. Pihak MCMC telah menyediakan 3 5G box yang bersaiz besar. Seperti yang tuan-tuan puan-puan boleh saksikan berada di belakang langsir hitam itu. That is one of the 5G in a box that MCMC has 31 of these, dan ia dimanfaatkan untuk semua mesyuarat ASEAN di pelbagai peringkat, termasuk bagi sidang kemuncak yang akan berlangsung 26-27 ini. Dan kita juga ada 26 unit yang lebih kecil yang dipasang di seluruh lokasi sidang kemuncak ASEAN. Dan setakat ini saya mendapati untuk menggunakan 5G untuk mobile, kelajuan internetnya amat baik. Di sini saya dapati ada di kalangan telco, tahap kelajuannya antara 300 ke 600 Mbps. Kalau di pusat media ada yang mencecah hampir 1 Gbps. So ini satu persiapan yang baik, dan saya akan minta supaya beberapa perkara diteliti juga.